Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Disember 2025, bersamaan dengan hari ini 26 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 48 mata memandang. Alhamdulillah, seperti biasa hari ini live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR iaitu Abah Haji dengan rutin harian beliau iaitu mencari 10K tapak ataupun langkah. Dan Alhamdulillah, untuk pengetahuan semua, grup JKR International dengan rasminya telah ditutup dan yang telah terpilih dimasukkan ke grup JKR 2.0 dan mempunyai kriteria syarat untuk masuk ke JKR 2.0. Yang pertama ikhlas, yang kedua aktif di live dan dimasukkan ke grup-grup, dan ketiga superfan, empat tidak ada kaitan dengan unsur yang negatif. Dan semalam, Alhamdulillah, hari Selasa malam semalam, sambutan hari lahir Kak Ani Management dilakukan di live Presiden JKR iaitu Abah Haji dengan kiriman ucapan dan juga dengan gift coin. Alhamdulillah, sangat meriah. Dan hari ini hari Rabu, pada pagi ini Presiden JKR iaitu Abah Haji telah pun memaparkan ataupun telah merasmikan logo terbaru JKR 2.0, dan Alhamdulillah tema logo JKR yang terbaru iaitu Gabungan Pembangunan Keislaman, dan naratifnya yang pertama dakwah, keberanian dan perlindungan, kedua kebajikan iaitu sedekah dan kebajikan, ketiga kepimpinan, identiti warna putih, merah dan hijau adalah dari Nusantara. Dan watak G, watak Super G itu melambangkan pejuang kebaikan watak Super G. Wajahnya tanpa identiti adalah kerana takut riak. Dan kekuatan, badan tegap, kekuatan amanah, bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa kerana Allah Ta'ala. Di situlah niat hati dan usaha. G warna merah, warna berani, lambang masjid, asas Islam dan tauhid kepada Allah, dan kubah masjid tu melambangkan kemuliaan agama, dan juga bulan sabit bersaksikan tanda iman, dan bendera iaitu rumah serumpun merentas sempadan. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini semua ahli JKR yang berada di 2.0 telah pun memakai baju baru ataupun logo baru sempena tahun kedua JKR. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini dibicarakan oleh Presiden JKR iaitu tentang apa itu masa. Masa adalah amanah sementara, pinjaman Allah bagi kita semua. Adakah masa percuma? Masa tidak percuma, ia tetap akan dipertanggungjawabkan. Dari dalam rahim ibu, hitungan usia, masa, waktu, kesempatan bagi peluang. Lahir ke dunia, hidup dalam peringkat umur hingga sampai ke peringkat kematian. Dan pada pagi ini Ustaz Haji membacakan Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat 70 dan terjemahannya berbunyi, Allah yang menciptakan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Ada pula antara kamu yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang sangat lanjut sehingga dia menjadi tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Alhamdulillah. Dan daripada surah Al-A'raf ayat 34, bagi tiap-tiap umat ada ajal yang telah ditetapkan, maka apabila telah sampai masanya, mereka tidak dapat menangguhkannya walaupun sesaat, dan tidak dapat pula mereka mempercepatkannya. Dan pada pagi tadi Firaz Zafira membacakan terjemahan daripada surah Al-Mulk ayat 2, iaitu dialah yang menciptakan adanya mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah antara kamu yang lebih baik amalannya? Dia Maha Perkasa dalam melakukan pembalasan terhadap orang yang derhaka, lagi Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Alhamdulillah. Dan daripada Ustaz MYU pada pagi tadi, sedikit daripada Ustaz MYU iaitu Rasulullah SAW bersabda, Malaikat Jibril mendatangi lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu kerana sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka kerana sesungguhnya engkau akan terpisah dengannya. Dan berbuat sesukamu kerana sesungguhnya engkau akan diberi balasan kerananya. Dan hadis riwayat At-Tabrani, Abu Nu'am dan Al-Hakim. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini live kita ditutup dengan pembacaan doa oleh Ustaz MYU Legend. Alhamdulillah.
Okey, saya teruskan dengan senarai nama infak umrah dan beras JKR pada hari ini Rabu 17 Disember 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia. Kita ada Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamalia, Kak Halijah, Kak Ayam Masuri, Umi Kalsum, Hamizah, Rusdi, Di, Bonda Kama, Nur Azian, Ju Mustafa, Bronesh, Kak Ani Management, Mama Su, Firdaus Family, Idu Sabahan, Ibu Arsyah, Armah, Kak Fazila, Saidina, Aisyah, Kak Farida Aziz, Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun Australia, Firdaus Fi, Ustaz Aziman, Abang Bizat Hanif, Kak Mariam, Ustaz Zudi, Ina, Bibiana, Syida Ome, Rosmah, Mizi, Nurul Arlef, CPJ, Ati dan juga Bunda Aidah. Total infak untuk tim Malaysia ataupun tim hijau pada hari ini sebanyak RM86 dan top infaknya adalah Kak Ani Management sebanyak RM30. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Nur Hayati, Siti Sharifah, Alma, Kantin Paul, Mariam, Siti Aminah, Maya, Unidini, Zulfa, Muslihudin, Lia, Icha, Sri Mulani, Ustaz Mosh Maulana, Rahmalia, Siti Sadiah, Kang Abdul Ainun, Sabri, Nosari, Adam T, Bangha, Eti Herawati, Ustaz Tajid dan juga Ustaz MYU. Dan total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM102,000 dan top infaknya adalah Ustaz MYU dan juga Ustaz Zahjid masing-masing menginfakkan RM10,000. Alhamdulillah. Dan saya terus bacakan kiraan infak setiap hari infak umrah dan beras JKR pada hari yang terkini iaitu semalam Selasa 16 Disember 2025. Total infak untuk tim hijau ataupun tim Malaysia sebanyak RM93, tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM26.71 dan tim putih iaitu tim Singapura sebanyak RM25.37 menjadikan keseluruhannya pada hari semalam RM145.08 dan menjadikan jumlah yang terkini yang terkumpul hinggalah semalam sebanyak RM18,417.10. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada semua yang berinfak. Semoga kita semuanya istiqamah dalam melakukan infak dan semoga ianya bakal menjadi salah satu amal kebaikan yang kita akan bawa ke akhirat kelak insya-Allah. Dan semoga dilimpahi rezeki yang luas buat kita semua. Sebelum mengakhiri berita pada malam ini, saya serahkan kepada Kak Ayang Masuri untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang. Terima kasih Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini. Kadang kita kejar kasut mahal. Kita lupa selipar lusuh yang sentiasa menemani setiap langkah kita. Sedangkan bahagia itu bukan pada harga tetapi pada siapa yang sentiasa ada dengan kita. Di saat kasut tak berguna, kau dicari, kau disanjungi tinggi. Tapi bila kau tak berguna lagi, baru akan dibuang tanpa rasa simpati. Itulah kehidupan. Kata-kata untuk hari ini.